Hai korang. So hari ni kan saya cakap baju aku pakai hari ni cantik. So aku nak buat video. Lagi pun macam dah lama tak cakap dengan korang. So korang sihat? Okay, so kan hari ni macam nak cakap topik random je. Macam ramai orang tahu, orang tanya kenapa kau selalu call busy family, parents hari-hari kan. So sebenarnya ada satu kisah yang membuatkan aku terus bertekad dan berazam, which is time sekolah kan. Kadang selalu macam kadang sekolah invite ataupun basically yang pelajar-pelajar cemerlang ni bagi tips lah macam mana diorang skor ke, diorang berjaya. So basically time kat sekolah tu selalu diinstil pasal keberkatan, something like that. And then most of them bagi bagi tips lah kan. Antara menjaga keberkatan tu penting. Apa aku cakap ni, tapi dia macam okay, pendek ceritanya, salah satu perkara yang diorang buat ialah diorang call parents hari-hari macam tu lah. Just okay, dulu kat sekolah aku kan sekolah asrama kan, so kita tak boleh bawa handphone. Even handphone tekan-tekan tu pun tak boleh. So macam yang salah satu wasilah yang kita guna untuk communicate, untuk call parents ialah public phone. Okay, so macam yang kita tahu, public phone ni memerlukan duit shilling untuk kita dapat call lah. And tak silap dalam 10 sen tu less than 1 minute. Macam okay, aku ni jenis yang sekali cakap macam nak cakap banyak. Jadi macam of course 10 sen, 20 sen tu kadang macam tak cukup. Jadi itulah berbalik kepada tips diorang tadi. So diorang call parents sehari-hari. Kadang pagi just tanya untuk bertanya khabar, ucap selamat pagi ke kan. Tapi aku rasa macam aku tak boleh buat benda tu sebab aku rasa macam duit shilling aku terhad. Faham tak? So basically aku akan call dalam seminggu dalam 2 kali macam tu je lah. Okay, lepas tu so dari situ aku bertekad dan berazam bahawa andai satu hari nanti aku ditakdirkan untuk sambung belajar lebih tinggi kan, of course lah kita dah boleh buat handphone kan. Jadi aku nak call parents hari-hari macam tu. So sebab tu lah hari ni daripada aku CFS, okay, daripada CFS lah kan, kita belajar jauh daripada keluarga and then kita ada handphone, kita boleh buat handphone. So daripada CFS lah aku call parents hari-hari. Taklah call parents, basically aku akan call mak aku. Lepas tu aku akan tanya semua pihak rumah. Okay, aku memang call mak aku je, tapi aku akan tanya okay, papa ada, Amai ada, Khalid ada. And kalau macam basically adik aku yang bawah tu kadang okay, dia belajar juga kan. Kalau macam dia ada, okay, ada lah kan. Tapi jarang aku tanya sebenarnya. Tu macam tu lah. Lepas tu so sampai sekarang aku buat benda tu. Hari ni sekarang aku dah take year, road to 4 year. So sampai sekarang lah hari-hari aku call. Kadang bila hari-hari ni macam tak ada benda nak cakap pun. Okay, so macam bila call kadang diam. Masuk call macam okay, senyum je. Senyum, lepas tu mak aku tanya nak apa? Macam tak ada apa, memang saja. Almost everyday, unless kalau ada benda nak cerita ke, macam hari ni ada test ke, esok ada program ke apa ke, macam tu lah. Tapi basically macam tu je lah call, tanya masak apa, hari ni makan apa kan. Macam tu je. Kadang just simple-simple je, yang macam tips-tips yang diorang pernah cakap dulu. Macam tu lah. And minta doakan ke kan, kalau macam dah dekat exam ke apa. Aku rasa macam tu lah. Aku rasa tu lah benda yang aku rasa macam waktu sekolah dulu aku rasa macam aku susah gila nak buat. Sebab kita rasa memang kita tak boleh nak buat kan. And sampai ada peluang yang kita rasa kita dah boleh buat, so kita buat lah. So tu lah, macam selagi mana korang ada ibu bapa, ada keluarga, insyaAllah jaga hubungan tu. Okay, macam tu lah. Tak adalah nak kata aku ni anak yang baik, terlalu baik, yang layak dicontoh ke tak. Tapi aku rasa aku just nak share aku punya pendapat pada hari ini. Macam tu. Tahu korang. So be a good girl, be a good boy. Okay korang, bye.